Kejap kita tunggu. Jadi kita akan cerita macam mana lagu Merayu Angan tu. Afiq kata boleh. Mantap Afiq Seven. Afiq Seven ni brother saya, jadi kena tanya approval. Okay, so basically lagu Merayu Angan ni sebenarnya lagu ni dah lama tau. Afiq tunjuk dekat saya rasa tahun lepas. Dah lama dah lagu ni. Memang dah lama. So lepas tu punyalah tap-tap. Okay, sorry lah, jangan marah. Saya kan tengah bekerja ni. Saya tengah buat editing sambil-sambil je nak share. So Afiq tunjuk kat saya lagu ni dah lama. Saya rasa tahun lepas macam tu lah. Sekejap lepas tu terkejut mak, lampu rumah padam. Alamak. So lepas daripada tu bila saya dengar lagu Merayu Angan tu masa mula-mula, saya dengar macam sedap lah lagu ni, dia lain daripada yang lain. So saya plan lah untuk keluarkan lagu tu single. Sebab sebenarnya single je kita plan untuk Afiq Tiara punya first debut. So bila saya buat editing kan, macam sekarang ni awak tengok ni kan, saya tengah buat editing kan, sambil-sambil tu buat editing ni kan lama, jadi dia banyak idea tengah datang kan sambil-sambil ni kan. So saya dengar balik sekejap. Okay, so lepas dia teringat nak jadi macam Mas. Siapa ni? Lukman. Alamak, saya biasa je lah. So lepas daripada tu saya duk edit kan, tengah produce semua. Tiba-tiba saya panggil isteri saya, tolong je rakam part ini, part itu, part ini. So isteri saya nyanyi. So bila isteri saya tu nyanyi, saya dengar macam lain lah, sedap gila bunyi dia kan. Sebab dia ada elemen perempuan punya vokal kat situ kan. So dia macam tambahkan aroma tau, dia macam garam. Sekejap saya dengar ni sekejap. Okay, lepas daripada tu saya dengar macam sedap ni, kita kena ada perempuan ni. Okay, so saya pun try cari orang yang boleh berduet dengan Afiq Tiara. Saya cari. Saya nampak satu orang je. Saya memang nampak Kak Nana. So kejap saya minum air sikit. So saya memang nampak Kak Nana je. Okay, sekarang ni macam mana saya nak approach Kak Nana. Sebab Kak Nana ada lagu baru, Ahai. Masa tu dia belum keluar lagi, lagu Ahai belum keluar lagi. Tapi saya tahu Ahai akan dilancarkan. So saya macam sempat ke kalau saya nak approach apa semua. Okay, lepas tu tak apa, saya fikir dalam 2-3 hari saya nak juga Kak Nana nyanyi. Okay, lepas tu saya terus contact manager Kak Nana. Saya contact manager Kak Nana, macam partner Kak Nana lah, yang menguruskan business semua tu kan. Okay, saya contact. Saya kenal Abang Anas ni lama dah saya kenal. So saya try tanya dia, bang saya ada lagu gini. Saya ingat nak try Kak Nana. Okay, dia cakap lah okay, bagi demo. Lepas bagi demo, dia kata okey lah ni mas, macam sedap lah. Saya ingat macam itu je. Sekali dia kata okay, nak try masuk record. Saya happy lah. Saya terus bagi tahu Afiq. Sekali Kak Nana datang record, saya cakap lock Kak Nana lah, yang memang sesuai sangat. Dan macam tu lah kisah dia. Simple je, dia very straightforward je. Macam tu.